Pelakon senior Nor Kumalasari mengungkapkan bahawa Allahyarham Dharma Harun Al-Rashid sebenarnya berdepan fasa kemurungan kira-kira sebulan sebelum beliau pergi buat selamanya. Dalam tempoh itu, Dharma dikatakan lebih suka menyendiri dan menjauhkan diri daripada keluarga terdekat. Menurut laporan berita harian, Nor menjelaskan bahawa ahli keluarga arwah sendiri memaklumkan perubahan ketara tersebut apabila pelakon filem Adik Manja itu semakin senyap dan tidak mahu berjumpa sesiapa, termasuk adik-beradiknya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarham Dharma Harun. Baru-baru ini saya diberitahu ahli keluarganya bahawa sebulan lalu arwah mengalami kemurungan. Dia jadi sangat down sampai adik-beradik pun dia tak mau jumpa. Dia lebih banyak menyendiri dan mengurung diri. Jadi ketika Syafiq pulang dari college dan bertemu dengannya, sebenarnya masa itu arwah baru sahaja melalui fasa kemurungan itu, katanya ketika ditemui pemberita. Nor turut menambah bahawa arwah pernah menyuarakan tekanan perasaannya kerana sudah lama tidak mendapat pekerjaan sedangkan dunia seni sangat dekat di hatinya. Arwah murung sebab sudah lama tak bekerja. Dia jenis yang suka bekerja, suka bergerak aktif. Saya pernah nasihatkan dia kalau rasa nak bekerja, ambil saja apa-apa kerja dalam industri perfilman. Tolong-tolong pun tak apa. Kalau pun tak dapat kerja tetap, pergilah ke set penggambaran sebab dia suka suasana orang seni. Sekurang-kurangnya dia tak duduk saja dan tenggelam dalam kemurungan. Alhamdulillah selepas itu dia mula dapat rezeki, ujarnya. Mengimbas kembali perkenalan awal mereka ketika pembikinan Adik Manja, Nor menggambarkan Dharma sebagai seorang yang pemalu dan tidak suka menonjolkan diri. Masa pertama kali jumpa, dia sudah menangis. Dia jarang berkongsi kisah hidupnya, jadi itu kali pertama saya tahu. Dia cakap, saya ini sebenarnya segan, bukan sombong. Dia rasa kecil diri, selalu fikir siapalah Dharma. Saya pula waktu itu terkenal tegas, selalu tegur pelajar, termasuk dia. Tapi dia kata, dia ada banyak kenangan manis dengan saya, katanya. Pada Julai lalu, Nor sempat menziarahi arwah bersama penyanyi dan penyampai Cool FM, Haiza Hanafi di kediamannya di Wangsa Maju. Kunjungan tersebut kini menjadi memori terakhir sebelum Dharma menghembuskan nafas terakhir.